kita nak panggil diri kita tuan, tapi kita kerja jadi pencuci kasut orang lain. Yang jadi tuan orang yang pakai kasut lah, bukan kita. Kalau kita nak jadi tuan, kita kena lebih kaya daripada dia. Dia cuci kasut kita, barulah kita tuan. Yang ini kita ketuanan Melayu, ketuanan Melayu, ketuanan Melayu. Kita nak sedapkan diri kita saja. Sebenarnya kita dah hilang dah kedudukan sebagai tuan negara kita. Orang lain dah jadi tuan. Kita kena minta duit, kita tak ada. Saya sedih, hari-hari orang datang jumpa saya, apa masalah? Tak ada duit. Nak berniaga tak ada duit, nak hidup pun tak ada duit. Jadi takkan kita nak panggil tuan, okey lah, tak ada duit. Tak boleh. Kita kena kerja lebih kuat daripada orang lain, sehingga orang lain jadi kuli kita. Saya pada satu masa dulu, driver saya Cina. Itu saya berasa macam tuan.